Finally hari ni dapat juga beli roti Gardenia yang viral. Okay, strawberry dan juga durian. Okay, yang viral lah dekat mana social media sekarang kan. So time nak bayar tadi barulah perasan. Rupanya harga satu roti Gardenia yang ini hari ini adalah RM1.20. Okay, RM1.20. Okay, untuk both durian dan juga strawberry lah. Okay. Kemudian saya teringat, dulu zaman sekolah rasanya roti macam ni baru bernilai 50 sen ataupun sekitar 60 sen macam tu. Kiranya tak sampai pun RM1. Sebenarnya tuan-puan, kenaikan harga barang secara senyap ni adalah bukti bahawasanya duit ringgit kita semakin lemah, masa beli kita semakin menurun. Ini terbukti bila kita kena bayar benda yang sama pada harga yang lebih mahal. Sebagai contoh roti Gardenia yang saya sebut tadi ni. Jadi antara langkah untuk tuan-puan lindungi kekayaan tuan-puan daripada dimakan inflasi secara senyap adalah tuan-puan kena buat tabungan jangka masa panjang dalam bentuk emas. Yang belum tahu sebenarnya dekat Public Gold tuan-puan boleh mulakan tabungan emas serendah RM100 sahaja. Tak perlu pun nak tunggu kaya baru nak mula simpan emas. Mana yang belum lagi ada akaun Muscat Public Gold dan berminat untuk menabung emas serendah RM100, tuan-puan boleh saja klik link bio untuk saya bantu tuan-puan sebaik.